Emas ni kalau harga emas naik pun tak jual. Jangan buat kesilapan macam saya dulu. Apa kesilapan yang saya buat dulu tuan-puan? Harga emas naik saya jual. Kenapa jual? Dah untung. Kau tak nak rasa dia untung ke? Ingat balik. Kita beli emas. Okey, ni duit kan? Duit kita. Kita beli emas. Apa yang kita buat sebenarnya kat sini tuan-puan? Okey? Kita sedang upgrade. Kita tak nak simpan duit dalam jangka masa panjang sebab nilai dia makin kecil. So, macam mana kita nak lindungi duit tu? Dengan upgrade dia kepada emas. So, bila tuan-puan jual emas jadi duit. Jual emas, tukar emas jadi duit. Jual. Okay? So, tuan-puan downgrade. Yang nilainya makin lama makin meningkat di masa akan datang, tuan-puan pergi simpan. Downgrade balik kepada duit, yang nilainya makin lama makin kecil. Harga emas naik, saya jual. Kenapa jual? Kan dah untung saya cakap. Mesti nak rasa dia untung. Apa yang berlaku? Duit tu habis dibelanjakan. Duit tu elok-elok dah simpan untuk emas, tak bocor, tukar jadi duit, habis dibelanjakan. Kononnya nak nanti harga emas turun baru beli balik. Harga emas tak turun-turun. So, bila waktu terbaik tuan-puan nak jual emas?